Ingat orang tua tak suka ke nak berhibur? Ini floating market dekat Pagalan Rama, Melaka. Dulu viral sini. Sekarang ni dah tenang-tenang. Kita datang dah lepak. Macam-macam ada kat sini. Kalau sebut pasal makan, nak cari aksesori, pakaian, mainan, rancak macam-macam ada. Dekat Melaka tak ada satu downtown ataupun uptown yang macam ni punya konsep. Dah lah cantik, menarik, banyak sangat benda-benda yang unik kat sini. Apa nak cakap, kat sini kipas dia paling pelik dalam Malaysia. Untuk makanan pula, harga okey je. Siapa kata masuk event harga mesti mahal? Ini event hari-hari tau. Banyak je makanan yang murah-murah. Nak cari makanan bawah RM10 banyak, ada je. Kalau nampak harga tu agak mahal, biasanya harga macam tu dekat market memang macam tu. So kalau kat sini dia ada dengan konsep, ada yang panggil floating market, ada yang panggil pink market. Makanan daripada yang ringan, yang berat, banyak pot OOTD, nak ambil gambar, selfie, boleh buat konten sesuai untuk keluarga. Nak buat apa pun boleh je kat sini. Nak berniaga kat sini, sewa baru 800 bulan. Yang nak buat terbiak macam uncle ni pun boleh. Betul-betul nak enjoy, inilah tempat dia kalau kat market. Mana tahu dulu zaman kanak-kanak tak puas nak main. Aku suka betul boyan yang macam ni. Ini yang pertama kat Malaysia tau. Fire show pun ada. Sini pun memang jadi tumpuan orang ramai. Kalau yang pelancong tu harap-harap diorang bawa balik kenangan yang baik daripada Melaka.